Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zavlog. So, hari ni kita nak buat sikit reaction video tentang teaser trailer number 1, Mikael. I've heard a lot about Mikael, pemburu dua alam ni. Sebab aku rasa macam dia first sebab dia diarahkan oleh Zahid Umar. Kemudian dibintangi oleh Remy Zahak. Dan konsep dia adalah macam Kodrat tapi ke arah Konstantin, lah. Dia more to Konstantin compared to Kodrat more Islamic, tapi ni ke arah Konstantin kan. So jom kita tengok dulu teaser trailer number 1 You guys ready? 3, 2. Kalau tak silap aku ada lagi satu video kan. Not gonna lie, dia ke arah ni apa, Hantu Kat Limah punya ni, anak arwah Mamat Khalid tu. Cerita tu dia ke arah tu. Dia nampak macam mixture of Hollywood punya hantu, tapi at the same time dia localized punya thing. So it looks like that lah, nampak macam tu. Tapi I don't know, nanti kita tengok dulu. Ya, aku rasa ada lagi satu ni. Ni Mikael Kuasa Kau. Alamak, Ali Cafe. Dia ada Wanda dia untuk keluar main ni. Mikael, Ali Cafe. Jom tengok dulu benda ni. Macam mana kau dapat nama pemburu tu? Oh. Dia, not bad. Ini action sequence. Aku rasa kita kena hadap lah benda-benda macam ni. Oh, April lah, nampak ni. April bukan lepas raya. April 2026. Ali Cafe. Cuma dia, aku rasa kita kena hadap lah benda-benda macam ni. Dia macam it's going to be a huge thing. Filem Malaysia akan ada product placement yang terlalu banyak. Sama juga Ali Cafe ni, aku rasa macam. But nevertheless, the ghost seems fun. Dia bukan nampak seram, dia nampak fun. Dia nampak macam sort of like hantu yang banyak, tapi dia tak adalah seram sangat. Dia macam, tapi dia still kau boleh fight. Macam nice. I don't know. Apa pandang you guys tentang trailer Mikael, teaser Ali Cafe dan juga teaser trailer hari tu number 1? Tinggalkan komen bawah. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zavlog yang akan datang. Thank you.